Selamat datang para penonton semua. Itulah dia lagu Selamat Datang daripada Datuk Daud Mat Kilau. Selamat datang yang kami ucapkan ini bukanlah kata ala luan yang bertujuan kosong semata. Sebenarnya kami ingin mengajak sekali tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ini untuk menanam semangat kesukanan serta berkongsi keterujaan bersama dengan kami sempena Kejohanan Merentas Desa tahun 2025 yang diadakan tidak lain tidak bukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru, Salak Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Tajihau, salam sejahtera, salam transformasi dan juga salam Malaysia Madani. Saya Nurhana Izzati, pengacara DVPSS anda pada hari ini. Maka kita juga ada tunjang dalam pelaksanaan aktiviti Merentas Desa pada tahun ini. Betul kan Bonda? Ya. Okey, jadi kita bersama-sama dengan Bonda Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi dan marilah sama-sama kita dengarkan sedikit buah idea beliau. Baiklah Bonda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Bonda, saya ada pertanyaan sedikit. Ya. Apakah objektif sebenar pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa pada tahun ini? Okey, terima kasih. Baik, objektif pelaksanaan Merentas Desa pada tahun ini ialah bagi memenuhi tuntutan aktiviti mengikut kehendak Kementerian Pendidikan. Yang kedua ialah bagi mencukil bakat baru dalam membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar, dan akhir sekali ialah bagi menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti kecergasan. Okey. Baiklah, terima kasih Bonda. Di sungai layar di Samudera, pancinglah ikan, ikan tenggiri. 5 rumah, semangat bergelora. Semangatnya semua tidak terperi. Marilah sama-sama kita dengarkan sorakan daripada murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi. Ini kita bersama-sama dengan Cikgu Hadi. Baiklah Cikgu Hadi, saya ada sedikit pertanyaan yang ingin diajukan. Memandangkan Kejohanan Merentas Desa ini sebenarnya memerlukan kawalan murid yang sungguh ketat dan juga pelbagai jenis cabaran dari sisi pandangan guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi. Kami juga adalah rasa ingin tahu tu, agak-agak apakah cabaran dalam melaksanakan Kejohanan Merentas Desa pada tahun ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak ucapkan sebenarnya ribuan terima kasih kepada guru-guru, pelajar-pelajar yang membantu. Kerana tanpa mereka, mungkin kejohanan ini sukar untuk dilaksanakan. Kita mengalami semakin ramai pelajar di sekolah ni. Murid kita ada 3,000 lebih. Jadi saya untuk menguruskan itu semua untuk melakukan Merentas Desa, saya rasa banyak bantuan daripada guru-guru yang sangat membantu untuk melaksanakan Kejohanan Merentas Desa kali ini. Dan saya cabaran utama adalah di luar kawasan sekolah, di mana pelajar-pelajar akan berada di tepi-tepi jalan. So kita sudah meletakkan rela dan polis sebagai bantuan tambahan kita lah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak. Baiklah KD, begini sebenarnya Rumah Hijau pun mestilah ingin menang kan? Jadi apakah kata-kata semangat yang boleh KD berikan demi membakarkan lagi semangat atlet Rumah Hijau kita? Okay, jadi tahun lepas Rumah Hijau dapat kedudukan yang ketiga. Jadi saya sebagai pengerusi tahun ni, saya akan berusaha untuk melatih korang agar tahun ni boleh dapat nombor 1. Okey.
Lah, kita bersama-sama pula dengan seorang pelajar daripada Rumah Biru. Dipersilakan Izzatul Raudah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Raudah daripada kelas 5 aspirasi tahun ni. Saya adalah salah satu pelajar Rumah Biru lah untuk tahun ni. Okey, baiklah Izzatul. Saya ada sikit pertanyaan. Agak-agak lah ya, apakah harapan yang Izzatul simpan dan juga ada untuk Rumah Biru sempena dengan kejohanan merentas desa pada tahun ini? Pada tahun ini saya mengharapkan kami punya rumah sukan mendapat nombor 1 lah ya. Sebab pada tahun lepas kita mendapat nombor 2 daripada belakang. Dan tahun ini saya mengharapkan sangat nombor 1. Tapi bukan daripada belakang, daripada depan. Dan seperti yang anda lihat sekarang ini semua sebenarnya penyokong Rumah Biru. Cuma mereka tidak mengaku. Tahun inilah. Betul. Okey, itulah dia semangat yang kita lihat daripada Rumah Biru. Kita teruskan pula dengan slot seterusnya. Telah tamat dan juga setiap atlet rumah sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi telah pun bersusah payah dan bertitis peluh. Haus pun haus juga. Kita juga telah mempunyai pemenang daripada Rumah Kuning. Saya persilakan Aira Humaira. Assalamualaikum Aira. Salam. Okay Aira, saya nak tanya sikit ni. Aira kan dah menang. Apa persediaan yang telah Aira lakukan untuk mendapatkan kedudukan sebagai Johan dalam merentas desa pada tahun ini? Antara persiapan yang saya buat ni, biasalah kena training kan. Untuk mencapai suatu kejayaan kena training. So setiap petang memang kena training. Kalau boleh korang kena tetapkan masa yang memang korang target untuk berjaya. Mantap dah. Okey, betul. Jadi benar lah ya, usaha tangga kejayaan. Okey, Aira, saya juga nak tanya. Aira ada tak tips-tips untuk pelari-pelari kat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi ni? Antara tips-tips saya cadangkan untuk jangan mudah berputus asa lah. Lepas tu sentiasa berharaplah semoga dapat mencapai cita-cita kejayaan yang telah lama persiapkan. Lepas tu yang penting kena dapat restu ibu bapa. Itu antara tips. Okay. Baiklah, terima kasih Aira. Tahniah kami ucapkan. Terima kasih. Pejam celik, tibalah sudah kita di pengakhiran liputan sukan pada hari ini. Semoga kejohanan merentas desa yang telah diadakan pada tahun ini sedikit memupuk semangat kesukanan dalam diri setiap pelajar SMK PBST. Takkanlah kita ingin akhiri video ni dengan kata-kata remeh sahaja kan? Oleh itu, izinkan saya berpantun sedikit. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi. Di lain masa, bersua lagi. Itu sahaja daripada kami, kru TV PSS SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Be the best, beat the rest.